berkongsi dengan kita tentang pengalaman mereka dan juga tentang kelebihan yang mereka ada untuk dalam forum-forum ini. Dan pada rata-ratanya tadi saya dapat maklum panas, mereka hari ini jelas siapa yang memainkan peranan, apa fungsi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, logik pemprosesan air dan peranan Syahbaz sendiri. Kerana sebelum ini kerajaan negeri bawah Tan Sri Khalid ni tak habis-habis menyalah, menuduh dan menekan Syahbaz lah yang salah. Tapi bila kita diberi penerangan hari ini, kita tahu bahawa Syahbaz itu adalah operator logik, operator menghantar air je, dia yang kepada rakyat. Jadi ini jelas daripada soal jawab yang dikemukakan tadi, saya nampak rakyat dan masyarakat mula faham dan tahu, dan mereka tidak semata terpengaruh dengan siri-siri ceramah yang dibuat oleh kerajaan negeri melalui pemimpin PKR PAS dan JAP. Jadi nampaknya kami akan terus ke tempat-tempat lain, termasuk di kawasan-kawasan yang mengalami masalah bekalan air. Termasuk juga kita akan berikan bantuan tong-tong air, tangki air dan juga tong-tong penahan air. Selain daripada penerangan, dan penerangan ini kita juga pecahkan dalam dua skala, skala besar dan skala kecil. Dalam skala kecil kepada pemimpin setempat untuk lebih mesra, lebih dekat dan diterangkan dalam bentuk slide presentation, multimedia presentation, dan perjumpaan ini juga kita tidak terhentilah sampai kita berjaya untuk perjuangkan supaya isu air ini dapat diselesaikan dengan tangguh, khususnya Rancangan 2 seperti yang dicadangkan oleh kerajaan persekutuan dan diluluskan itu berjaya dihasilkan. So sekarang ni sebagai orang memperjuangkan air Selangor ni, GPRS, stand GPRS tentang mesyuarat mana yang memutuskan kerajaan pusat akan teruskan juga projek ini. So apa kata GPRS? Sebagai rakyat Selangor dan yang terlibat secara langsung dalam penggunaan air di Selangor ni, kami menyambut baiklah. Sudah tentulah sebagai seorang pemimpin NGO di negeri Selangor, saya memang alu-alukan sangat dan nampak sangat ketulusan ini ada kerana kerajaan pusat dia buka untuk tender. Jadi bukan saja dalam dan luar negara malah boleh masuk. Jadi kalau kerajaan Selangor merasakan mereka cukup kapasiti dan ada kemampuan, mereka juga boleh masuk dan jadi kontraktor utama bagi pembinaan logik ini. Sekaligus boleh juga mereka menawarkan untuk jadi operator lah kepada logik. Kita tak penyelesaian berterusan dan jangka panjang, bukannya kita tak jangka pendek yang sekat-sekat ni itu. Dan GPRS juga untuk pengetahuan, kita bukan saja tentang isu air, tapi apa saja isu untuk kepentingan rakyat negeri Selangor kita akan memperjuangkan untuk memastikan rakyat negeri Selangor ini terbela daripada segi konteks NGO, dan kita tidak mahu semuanya dipolitikkan. Isu air, isu tanah, isu pendidikan, apa-apa isulah di Selangor. Jadi sementara ini fokus kita adalah isu air kerana kita lihat ada keperluan di sini dan rakyat di Selangor perlu diperjelaskan sepaham-pahamnya, sedalam-dalamnya. Walaupun rakyat negeri Selangor ada kawasan-kawasan yang tidak pernah terkena gangguan air, tapi sebagai penduduk di negeri Selangor, kita kena tahu apa yang sedang berlaku di negeri Selangor yang hari ini akan menjadi masalah kepada tempat lain pula beberapa tahun akan datang kalau tidak ditindakan sekarang. Terima kasih.